Filem Badak. Kali ni saya Sam akan buatkan korang bertakung air mata ni tanpa mengeluarkan suara. Sebabnya dalam ni saya Sam sebagai badak ni dia seorang ayah yang bisu tau. Dan yang aku wow sekali dengan Sam dalam ni filem ni, dia boleh besarkan perut dia jadi boroi sampai kita tengok dia lain guys. Lepas tu dia turunkan balik. Aku rasa dekat 30 kilo dia naik dan turun tu, memang wow gila guys. Okey, filem Badak ni dia menceritakan seorang ayah iaitu Badak, lakonan Shazzy Sam. Badak ni seorang yang pekat dan bisu sejak daripada kecil lagi. So dia kena besarkan seorang anak perempuan ni iaitu Mirah, lakonan Aida Amron. Mirah ni pun lakonan dia mantap gila. Aku first time tau tengok dia berlakon dalam filem ni sebab dalam sebelum ni tak pernah tengok lagi lakonan dia. So dia ada konflik antara Badak ni, dia macam terlalu mengongkong tau anak dia Mirah ni. Sebabnya dia takut Mirah ni tak rapat dengan dia. Dia tak nak jadi macam hubungan dia dengan ayah dia dulu, si Abah lakonan Wan Hanafiz tu. Sebab Abah tu tak rapat tau dengan Badak ni. Sebab kan Abah ni dia minat muzik dan dia selalu keluar, dan Badak ni memang tak ngam. Sampailah ke besar ke tua pun Badak ni tak ngam dengan bapak dia tu, Abah tu, atuk kepada Mirah tu lah. So benda ni menyebabkan Badak ni kontrol sangat si Mirah ni. Sedangkan Mirah ni dia ada bakat dan dia minat gila rap. Dia rap jumpa dengan John Rizzo. Dan masa dia nyanyi, aku wow, serius. Aku rasa jarang aku tengok filem lokal, filem Malaysia ni ada scene nyanyian, part dia nyanyi tu rasa sedap dengar. Ni kita duduk dalam wayang tu, muzik start tu, dia rap tu, flip, kita duduk macam ni tau. Sedap Mirah ni nyanyi. So, macam mana Badak ni dia nak rapat dengan anak dia Mirah ni, dan pada masa sama Mirah ni nak sangat teruskan kerjaya dia dalam bidang hip hop ni. So macam-macam konflik lah kita boleh tengok dalam filem ni. Dan kita boleh tengok dalam filem ni macam mana struggle-nya seorang ayah yang pekat dan bisu ni nak besarkan anak dia yang normal tanpa ada apa-apa benda lain. Sebabnya dalam filem ni kita boleh tengok bapak dia pun, si atuk Mirah tu pun macam tak boleh nak pakai sangat dalam ni. So macam mana filem ni dia touch emosi korang, dia buatkan kita rasa kesian gila dekat Badak, dan pada masa sama kita geram dekat Badak. Yang tu yang best. So filem ni memang just nice guys. Dari segi sinematografi, dari segi sound, music, memang performance lakonan setiap karakter dalam ni memang korang akan wow. Tapi filem ni memang still buatkan air mata aku ni bertakung. Lagi-lagi korang ada anak perempuan, korang seorang bapa, memang kebertakung kat sini je nak nangis tau. Dan aku tengok orang kat depan aku tu terisak-isak nangis. So rating aku untuk filem Badak ni, aku boleh bagi 8/10 guys. Komen kat bawah ni kalau korang dah tonton filem Badak ni. Okay?